Anjing ni dia trend untuk protect kita, bukan kita untuk protect dia. Dia rela mati untuk kita. Kalau kita sebut pahlawan negara, kita selalu bayangkan askar yang pegang senjata. Tapi kat cawangan Serigala Pulada ada juga pahlawan 4 kaki, iaitu anjing perang. 3 jenis penugasan di anjing di cawangan Serigala adalah pengawal, pencari, pengesan. Untuk pengambilan anjing ini, kita akan test dia punya agresif lah. Untuk lebih kepada anjing pengawal. Then kita tengok pada tahap kecergasan. Dekat cawangan serigala ni, dia dengar bunyi letupan, dia makin agresif. Hubungan penjaga dengan anjing ni sebenarnya dia ibarat macam kita adik-beradik. Dia sangat-sangat friendly, sangat-sangat rapat. Macam mana kita nak wujud ke benda ni? Itu adalah melalui latihan. Latihan dan latihan. Untuk bertugas dengan anjing ni, ia adalah satu kerja yang sangat-sangat mencabar. Bukan macam dengan manusia. Disebabkan anjing ini, dia faham apa yang kita cakap, tapi kita tak faham sebenarnya. Dia pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Kita suruh dia duduk kan. Tapi kita tahu pun, dia kadang-kadang dia sakit, kita tak tahu. Sebab dia tak bagi tahu. Kita kena faham signal-signal yang dia bagi lah. Storm ni, dia bakal Rottweiler. Salah satu anjing pengawal yang paling bagus dekat cawangan kan. Nampak macam manja kan. Tapi dia punya gigitan ni, antara gigitan yang terkuat. Anjing saya ni, waktu bekerja, dia akan tahu dia tengah bekerja. Waktu dia happy macam ni, dia akan relax lah. Kalau waktu bekerja, Storm ni adalah antara salah satu anjing yang sangat-sangat agresif lah. Bila tengok sendiri macam mana handler dan anjing bekerjasama, memang rasa kagum. Kita sedar bahawa pahlawan negara bukan hanya manusia, tapi juga anjing-anjing hebat dari cawangan serigala yang jadi taring tambahan Tentera Darat Malaysia. Selamat Hari Malaysia! Good boy!